pergi Winter Wonderland. Tak tahu sempat ke tidak. Dan kita orang tak tahu kat mana entrance dia. Basically Winter Wonderland is fun fair. Kita jumpa entrance dia. Doalah sempat masuk. Sempat ke? Tengok Saya dekat Winter Wonderland Hyde Park. Tak tahulah boleh masuk ke tidak. Kita redah je. Okay, kita sepatutnya kena masuk antara pukul 6 sampai pukul 7. Tak tahulah. Two. Thank you. Oh, dah masuk lah. Tahniah. Lepas sijil. Ni bukan Lotte World Boleh. Dah halal. Oh, basically kat sini banyak juga yang halal. Ada few yang halal. Oh, banyak halal lah kat sini. Tak halal. Halal. Banyak halal. Ayo deh. Thank you. Super Mario. Oh, apa? Sedap tak? Sedap. Yang ini pun sedap. Ada banyak. Ini harga 11 pound. Ini harga 15 pound. Tapi tak ada main kan benda macam ni. Dia judi kan. Gila weh. Weh, ada bola aku. Gila lama dia berhenti kat atas tu. Dia tukar orang. Tak mungkin kan dia tukar orang. Nasib baik dia straight. Kalau dia terbalik, oish. Lepas tu biar turun. Kau banyak game First time masuk kat tempat-tempat macam ni. Kalau game-game ni aku okey dah main. Oh, dah ada lagi kedai. We need some more lucky winners today. Just one ring over the bottle wins. Ada lagi kedai kat sini. Oh, akan ada fish magnet kat mana? Oh, ni lah. Why di DJI awak? Tak bawa, yang takut lah nak bawa tempat ramai orang macam ni. Lagi-lagi orang punya. Pandai. Bisnes macam ni pandai. Oh, ni kita dah lalu kan?
Windsor Wonderland. Some more lucky winners tonight. Everybody can win. It's fun Lepas for tu, all cash ages. snowman It's the ada. Catch-a-Snowman Ini Catch kalau One yang- Snowman to win a prize. There goes another Dia nak lucky cash. winner. Gila laju. Oh, ada sliding. Tak suka sliding. Guys. Di sini kita buat apa je? Yang jalannya. Jalan. Berapa key agaknya? Step. Masa kita makan, kita lapar. Makan yang berharga. Basically kita datang sini untuk makan sebenarnya. Dengan ambil suasana. Boleh lah. Sekali seumur hidup.